hari ni saya tengah on the way ke rumah kita lah dekat kampung. Seorang sebab saya tak tahu lagi. Tadi saya gerak dalam pukul 6 tepat. Sekarang dalam pukul 7 saya dah sampai dekat Bukit Beruntung. Lalu plus update highway hari ni 29 hari bulan. Alhamdulillah lancar, trafik lancar. Mungkin sebab semua orang dah balik semalam kan. Update cuaca alhamdulillah baik, tak hujan. Alhamdulillah sangatlah sebab saya tak boleh sangat drive dalam hujan. ETA kalau kat sini sampai pukul 8.30. Dalam lagi sejam setengah lah kita akan sampai ke Teluk Intan Perak. Okay, so let's go. Bukan ambil gambar dia. Abang Ali pun mau juga kan? Bulan-bulan dia mula Abang Ali. Abang Ali. Abang Ali. Bye-bye. Hai. So hari ni insyaAllah esok raya. InsyaAllah esok raya. Sekarang on the way nak pergi ziarah Abah dulu. Abah Kim, angkat tangan Abah Kim. Abah Kim kata nak pergi pasar tani, nak cari apa? Rimbang. Dengan songkok Abah Kim. Tiap kali raya nak beli songkok. Cakap hai. Hai. Sekarang on the way nak pergi pasar tani, cari lemang, cari rimbang nak buat ni, tumbuk pucuk ubi petang ni untuk berbuka. Menu kampung. Jumpa petang ni. Zaz. Tak pernah pergi. Kita kat mana sekarang? Kita dekat pasar tani. Sekarang kita ada misi untuk mencari rimbang di pasar tani. Jom cari. Ni first time tengok ni. Udah dapat special lah. Ha? Tak gantung ke tengok. Ma. Minta jalan. إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Guys, betul. Memang menyimpan memori raya ni. Memang menyimpan memori. Buka fokus. Jam sekarang menunjukkan pukul 5.53 petang. Beberapa jam lagi kita akan membuka di bulan Syawal, insyaAllah. Dekat berakhirnya bulan Ramadan pada tahun ini, insyaAllah. Kemungkinan itu, kemungkinan. Saya Muhammad Najib bin Azmi ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf Zahir dan Batin. Ni pucuk ubi nama dia. Lepas tu pula kita ada air asam. Ikan bakar petai. Ikan bakar petai, air asam, ulam, pucuk ubi. Pucuk ubi ni main dish kita lah.
Satu lorong Kita buka weh. Kalau nak juga air sirap sikit. Ayam boleh je. Habis kan? Boleh juga tuan. Iklan banyak iklan. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi menyempurnakan titah perintah Ketua Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agung setelah diperkenankan oleh Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, maka adalah dengan ini saya mengisytiharkan bahawa tarikh Hari Raya Puasa bagi negeri Malaysia telah ditetapkan pada hari Isnin 31 bulan Mac. Alhamdulillah, syukur ya Allah. Terima kasih ya Allah. Amin. Alhamdulillah. Sempurna bulan kita berpuasa. Selamat hari. Pasal kepada pelajar tingkatan 6. Apa? Saya pelajar tingkatan 6. Tidak jom main buka api yang macam mana? Zian lagi tu. Last dapat. Orang hari ni pengumuman tadi dah cakap yang esok raya, which is 31 hari bulan 3 raya. Lepas tu sekarang budak-budak tengah main bunga api kat luar. So korang nak tengok tak? Yang paling ke atas saya. Walhamdulillah. Dia baca dah barat dengan bunyi empat kan? Tengok baju dia. Baju dia. Ya, dia. 1, 2, mak. Oh, 1, 2, 3. Kami dari Linazmi Family. Ini mengucap kami dari Linazmi Family. Kami dari Linazmi Family ini mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Tahulah kami dah lama dengan dia. Mak bagi kata-kata sikit Mak. Selamat Hari Raya, Mak Aizai batin daripada Linazmi Family. Itulah ya, pagi raya biasalah kan bersalaman-salaman, touching-touching tu adalah sikit-sikit. Tapi itulah ada pula emergency case. Tapi tak boleh nak cakap. Hanya dalaman saja yang tahu. Okay, bye. Semoga happy. Kenapa ni Mama? Apa benda yang terjadi? Biarlah rahsia. Mayday, kain tetas. Kabar rewak terus. Bunyi jauh. Hai.
pergi rumah Cik Lee, pergi rumah Cik Su. So sekarang cuaca hujan. Tengok, hujan lebat kan? Ya. Naik kereta lagi. Ma, transition satu. Let's jump. Kita sekarang dekat Sawah Padi. Amazing. Okay, sekarang macam ni cerita dia. Update Plan pertama nak pergi Gulam. End up Gulam tutup. Plan kedua Sadam. End up Sadam tutup. Plan ketiga Mas Maju tutup. Lepas tu yang last kali dekat dengan KWSP, end up tutup juga. Lepas tu Abah Kim kata okay, kita tengoklah dekat Malik. End up tutup. Lepas tu last kali sanggup pergi Ajman. End up tutup. Waktu bulan puasa buka pula kamu. Kan dah kena. So end up kita pergi mamak yang terakhir lah. Ini confirm buka. Mamak apa? Mamak Lina. Kita makan rendang kat rumah. Mamak ni confirm kalau tutup juga memang dia lah ketuanya. Dia lah ketua persatuan mamak tu. Memang ada problem kalau mamak ni tutup. Ni memang last lah, memang last choice lah. Nasib baik dah tadi ni. So ya. Kita pergi ke Manjung. Besok dia bawa nama kan dia bawa dia. Sofia, sekarang apa duduk sini? Macam medali ni ya, dah right. Nak dukung dia nangis. Aku tengok. So, hai. Maksudnya dia ada kerja, maksudnya nanti bilang kita. Tapi okey, untuk. Oi, raya ke-2. So sekarang nak pergi Rumah dia hitam. So sekarang kita nak pergi rumah siapa? Balik kampung. Rumah Mak Yang. Sebab semalam Mak Yang tak ada. So hari ni baru nak pergi. So let's go. Hai. So sekarang raya ke-2. Okay, so kita sekarang on the way nak pergi rumah Mak Yang kat kampung. Sebab semalam kita tak pergi. Jadi hari ni kita nak pergi beraya ke sana. So, apa lagi? Let's jom. Tak ada lah. Datang buat makan. Benda tak ada lagi. Apa Kim? Sebab katakan hari yang masak. Berisi sikit. Berisi. Kami daripada keluarga Araha mengucapkan Sudah. Alah, satu tak apa serak. Jangan, kalau mana kejap. Makan dia. Tamat jaya. Okey.